Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Nampaknya saingan Liga Malaysia musim 2024, musim 2025 dah nak habis selamat, dah nak menutup tirai. Banyak nampaknya kisah duka setiap pemain. Ada yang berjaya dan juga ada juga yang tak berjaya, Mat. Jadi, Mat, untuk video kali ni aku nak bersembang mengenai 7 perpindahan masuk yang paling meletup, paling berjaya untuk musim 2024, musim 2025. Jadi, statistik ni aku ambil kira tu pemain tu kira join pasukan baru lah, Mat. Jadi, siapa pemain-pemain tersebut? Let's check out this video. Jadi pemain yang ketujuh adalah Eddie Israfilov daripada pasukan JDT. Nampaknya Eddie telah menyertai pasukan JDT daripada pasukan FC Baku pada 10 Ogos yang lalu. Walaupun posisi awal beliau, posisi asal, posisi kegemaran beliau adalah posisi tengah, namun kat pasukan JDT beliau banyak pemain di posisi pertahanan lamat. Jadi mengikut transfer market, nampaknya beliau telah bermain hampir 9 game dalam saingan Liga Super, 3 game saingan Piala Malaysia dan juga 10 game dalam saingan ACL, telah merekodkan 2 gol. Antara tak penting untuk pertahanan pasukan JDT. Lagi-lagi dalam saingan ACL amat. Boleh nampak yang body beliau, permainan beliau cukup keras amat di bahagian pertahanan pasukan JDT. Jadi antara game paling berkesan, paling power beliau adalah ketika bertemu dengan pasukan Penang. Ketika itu beliau telah skor 2 gol untuk membantu pasukan beliau JDT menewaskan pasukan Penang 3-0 lah, Mat. Pemain yang keenam adalah Haziq Nazli daripada pasukan Perak. Nampaknya Haziq telah menyertai pasukan Perak daripada pasukan JDT pada 3 Mac 2024 sebagai status pemain pinjaman. Namun dihabarkan pada bulan Februari 2025 beliau telah menandatangani kontrak tetap bersama dengan pasukan Perak lama. Jadi kedatangan beliau ke pasukan Perak memang cukup tepat lama apabila beliau masih menunjukkan kualiti yang cukup baik sebagai penjaga gol lama. Banyak melakukan save berbahaya daripada pihak lawan. Jadi kalau tengok Haziq ni memang cukup memukau lah. Boleh nampak yang beliau ni masih ada lagi kualiti sebagai penjaga gol untuk pasukan Perak. Dan dengan kehadiran beliau bersama pasukan Perak juga memberi rezeki, memberi tuah kepada beliau apabila berjaya memikat hati jurulatih pasukan Harimau Melaya untuk mewakili pasukan kebangsaan lama. Dan dihabarkan juga beliau bakal mewakili All Star ASEAN, bakal bertemu dengan pasukan Manchester United nanti, Mat. Ini lagi gempak lah rezeki untuk Haziq lama. Jadi mengikut transfer market, beliau telah berjaya melakukan 18 kali penampilan bersama dengan pasukan Perak dengan 5 kali clean sheet lah, Mat. Pemain yang kelima adalah Nur Allen daripada pasukan Selangor. Nur Allen telah menyertai pasukan Selangor pada 9 Februari 2024 daripada pasukan SGK sebagai status pemain pinjaman pada awal-awalnya lama. Namun pada bulan November yang lalu nampaknya Selangor telah menebus kontrak beliau untuk jadikan beliau ni pemain tetap pasukan Selangor lama. Berapa harga kita tak tahulah. Jadi Nur Allen ni mempunyai kawalan bola yang cukup baik, mempunyai hantaran yang cukup unik, di samping fizikal beliau pun cukup tough, cukup baiklah untuk menjadi sebagai pemain defensif midfielder lah, Mat. Jadi dengan kehadiran beliau kat pasukan Selangor juga menjadikan beliau ni regular untuk mewakili skuad kebangsaan lah, Mat. Jadi mengikut statistik, beliau telah bermain hampir 34 game untuk pasukan Selangor pada musim ni, telah skor 1 gol dan hasilkan 6 assist lah, Mat. Pemain yang keempat adalah Akia Rashid. Akia telah menyertai pasukan Terengganu daripada pasukan JDT pada 12 Februari 2024 sebagai status pemain pinjaman. Namun pada Januari 2025 nampaknya pasukan Terengganu telah menandatangani kontrak secara tetap Akia Nirmat daripada pasukan JDT. Jadi kalau kita tengok Akia kat pasukan Terengganu ni, boleh nampak beliau memang menjadi nadi watak penting di bahagian sayap pasukan Terengganu lama. Dengan kelincahan, kegelecekan beliau, larian beliau memang cukup memukau lah kalau kita tengok permainan beliau kat pasukan Terengganu ni, Rahmat. Boleh nampak yang sinar Akia waktu dulu-dulu dah kembali menyinar lah kat pasukan Terengganu ni, Mat. Jadi mengikut statistik, Akia ni telah bermain hampir 36 perlawanan bersama dengan pasukan Terengganu pada musim ni, telah skor 10 gol dan hasilkan 6 assist lah, Mat. Jadi kalau kita tengok mengikut harga nilai pasaran juga, nilai pasaran Akia ni telah melonjak naik sejak bermain dengan pasukan Terengganu ni. Apabila sekarang nilai pasaran beliau adalah berharga 275k euro, Mat. Ini menjadikan nilai termahal dalam sejarah karier Akia lah. Pemain yang ketiga adalah Alvin Fortes daripada pasukan Selangor. Alvin Fortes telah menyertai pasukan Selangor pada 4 Februari 2024 daripada kelab Ratchaburi. Jadi boleh katakan Fortes ni memang menjadi nadi utama untuk pasukan Selangor untuk cari gol amat. Seorang pemain cukup laju, lincah di bahagian hadapan pasukan Selangor. Jadi untuk pengetahuan korang juga, beliau ni pernah dinobatkan sebagai Player of the Month saingan Liga Super pada bulan Disember Januari laman. Jadi mengikut statistik, beliau telah hampir 34
game untuk pasukan Selangor, telah skor 16 gol dan hasilkan 5 assist. Dan untuk saingan Liga Super saja, beliau telah skor 9 gol, Ahmad. Pemain yang kedua adalah Jordan Mintah daripada pasukan Kuching City. Jadi Mintah telah menyertai pasukan Kuching City daripada pasukan Terengganu pada 13 Mac 2024. Dan ini merupakan tahun kelima beliau dalam saingan Liga Malaysia Laman. Dan ada ura-ura mengatakan yang beliau ni bakal dijadikan pemain naturalisasi Harimau Melaya. Korang rasa on ke tak on, Mike? Kalau beliau ni dijadikan pemain naturalisasi, korang boleh komen kat bawah ni, Laman. Jadi impak kehadiran Mintah ni untuk pasukan Kuching City memang cukup tinggi, Laman. Apabila beliau ni berjaya membantu pasukan Kuching City untuk berada dalam top 4 dalam saingan Liga Super pada musim ni. Jadi mengikut statistik, beliau ni telah skor 13 gol dan hasilkan 1 assist untuk pasukan Kuching City. Dan untuk saingan Liga Super saja, beliau telah skor 12 gol. Memang cukup gempak lah Mintah untuk musim ni, Mat, bersama dengan pasukan Kuching City. Jadi di tempat yang pertama adalah Safawi Rashid daripada pasukan Terengganu, Laman. Jadi boleh aku katakan perpindahan paling meletup, paling berjaya jatuh kepada Pawi yang telah dilonkan daripada pasukan JDT ke pasukan Terengganu pada 12 Februari 2024 yang lalu, Laman. Tapi tak macam member-member je lah, macam Akia ke, macam Haziq ke yang terus dibeli oleh pasukan masing-masing. Tapi kemungkinan besar Pawi ni bakal pulang semula kat JDT, Laman, pada musim hadapan. Sebab apa? JDT nampak yang permainan Pawi ni makin meningkat. Mungkin beliau ni bakal jadikan backup untuk Arif Aiman pada musim hadapan untuk pasukan JT, Laman. Jadi mengikut statistik, beliau telah menghampir 34 game untuk pasukan Terengganu pada musim ni, telah skor 17 gol dan hasilkan 3 assist. Semua tournament beliau skor, Mat. Shopee Cup, Liga Super, Piala FA dan juga Piala Malaysia lah. Jadi boleh nampaklah prime beliau waktu muda-muda dulu kat pasukan JDT, beliau telah tunjuk semula kat pasukan Terengganu pada musim ni, Laman. Jadi loan beliau ke pasukan Terengganu pada musim ni adalah satu keputusan yang cukup tepat daripada Pawi untuk beliau kembali bangkit dalam saingan bola sepak ni, Laman. Jadi syabas untuk Pawi. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Assalamualaikum.